Semua harta-harta si mati ni mesti diuruskan, dan uruskan mengikut cara yang betul. Satu, cara tu mesti sah pada segi syarak. Yang kedua, diperkuatkan lagi dengan sah di sudut undang-undang. Contoh tuan-tuan, ada setengah orang dia bagi hibah harta pada anak dia. Contoh, ayah kita dihibahkan ataupun dia beri harta kat kita. Contoh, dia bagi kereta pada kita, ataupun ayah kita hibah tanah pada kita. Betul tak tuan-tuan? Hibah tu sah dah, dengan ada rukun dia, pemberi hibah ada penerima, ada akad, ya. Cumanya tuan-tuan, iaitu yang orang tak perasan ialah hibah tu mungkin sah pada segi syarak, tapi dekat tanah tu masih lagi nama siapa? Masih lagi nama ayah kita. Dekat kereta tu masih nama ayah kita, tapi ayah kita dah bagi kita dah. Segi syarak maknanya dia berlaku dah, ya. Dia dah hibah kereta pada kita, dia dah hibah rumah pada kita, tapi dekat geran tanah nama kita tak ada, dekat kereta nama kita tak ada. Jadi dekat tanah tu nama siapa? Nama ayah. Dekat kereta masih lagi nama ayah. Jadi bila ayah kita meninggal, tuan-tuan, bila ayah kita meninggal, jadi anak-anak lain pertikaikan, macam mana Along buat rumah atas tanah ayah ni? Kita kata, ayah dah bagi saya dah, ayah bagi kat Along. Yelah, kalau ayah bagi kat Along, cubalah tengok dekat dalam geran tanah tu. Dalam geran tanah tu masih lagi nama ayah. Kalaupun ayah dah bagi Along kereta, dekat geran kereta masih nama ayah. Nampak tak tuan-tuan? Timbul tak masalah? Masalah tak Amzi? Kat mana masalah dia? Bukti milik itu. Sebab tu di sisi mazhab Syafi'i, dia nakkan al-qabat itu berlaku, penerimaan harta itu berlaku. Contohnya, makna kalau ayah dah bagi kita kereta, bukti kereta tu dah milik kita, dekat kereta tu nama siapa? Geran kereta dah nama kita. Dia dah siap buat pindah hak milik. Dia bagi kita tanah, dia hibah kita tanah, dekat geran tanah pun dia dah letak nama kita. Maknanya dia dah pindah milik, tanah tu letak nama kita. Maka tanah tu milik siapa? Dah milik kita. Di situlah al-qabat diperlukan. Bukti harta tu dah kita punya. Faham tak tuan-tuan? Maknanya kita nak satu, hibah tu dia sah pada segi syarak. Yang kedua, dia sah pada segi bukti milik. Maknanya harta tu memang milik kita. Kereta tu betul nama kita, milik kita. Tanah tu milik kita, rumah tu milik kita. Satu, dia dah buat hibah, dan bukti milik pun dah letak nama kita. Jadi mana sah pada segi syarak, dan juga sah pada segi bukti pemilikan. Faham tak tuan-tuan?